Okay, so nak memiliki contoh 5 dinar dekat tangan ni. Nak memiliki ni kita boleh buat bayaran terus. Kalau ada cash 13,000 terus beli cash, dapat terus. Ataupun terus simpan di dalam akaun emas Gap. Okey, boleh simpan akaun emas Gap ni lah. Akaun emas lah, kita tengok duit kita. Ada 100, minimum 100. Kalau ada 100, simpan 100. Kalau ada 500, simpan 500. Kalau ada 1,000, simpan 1,000. Kalau ada 5,000, simpan 5,000. Sebab apa dia akaun emas Gap ni adalah kumpul. Macam tabung apa? Macam kita menabung dekat dalam akaun bank biasalah. Tapi lagi satu cara apa dia? EPP. EPP tu maksudnya kita lock harga dia. Contoh hari ni harga dia 13,000. Hari ni 26 Disember 2025. 13,000. So boleh lock EPP 10 bulan. Dia bayar ansuran. So hari ni 13,000, dia akan bahagi 10 bulan. So setiap bulan konsisten harga dia. Walaupun contoh akan datang harga dia makin naik, tapi dia dah lock harga 13,000 ni. So inilah duit kita 13,000. Kalau you all nak ada simpanan tu. Tapi bukan kita nak kumpul 5 dinar je, kita nak banyak jongkong emas, kita nak banyak dinar. Okey?